Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Ramadan sahabat. Selamat berpuasa. Hari ni Bonda pergi bazar Ramadan di Taman Kota Masai. Ini kurma Mekah katanya, kurma fresh daripada Mekah. Inilah dia kurma segar. Okey. Bonda nak pergi bazar, Bonda nak cari makan dan untuk berbuka. Okey sahabat, Bonda dah hadir di tengah-tengah pasar bazar Ramadan di Taman Kota Masai. Lihatlah sahabat, ramai sungguh. Hari ni hari pertama bazar Ramadan. Memang semuanya orang nak tapau kan, tak nak masak. Termasuklah juga Bonda. Lihatlah. Ikan bakar semua ada. Dan bermacam-macam lagi ada. Ikan bakar, kerang bakar. Wah, sedapnya. Semuanya terliur kan? Dan kari pap. Dan ini nasi kukus ayam berempah. Sambal dia sedap-sedap sangat tu. Allah. Okey, Bonda nak beli nasi kukus ayam berempah. Adik nak apa? Adik nak nasi ni tak? Tapi ni nasi putih kan? Tapi ini ya, depan. $12. Cari RM2 dek. Nanti bagi abang tu bagi RM2. Ada tak RM2? Oh, ya saya. Oh. Nanti habis tu. Nasi ayam kukus. Nasi apa ni? Nasi senduk. Okey bang, terima kasih. Okey, kita tengok lagi tempat lain. Ni dah pukul 6 suku. Dah ramai lah customer semua mula nak beli makanan untuk berbuka. Ini apa? Menggeliurkan dia punya sambal. Air hijau, green tea. Oh, sedapnya. Semuanya nak beli ya rasanya. Rasanya semua nak beli sebab kita puasa pertama ni. Nafsu tu semua. Pizza. Dan ini pizza. Favorit anak-anak ni. Okey. Roti john. Dan ini ini ayam gunting, ayam potong, semua ada. Sosis. Potong. Sila bang, last minute ni kari. Pergi tengok kat mana yang sedap. Ayam tu sosis. Ada tu RM10. Ayam gunting 10. Ayam pokok RM6. Yang mana? Kita yang mana? Ayam gunting tengah nak gunting. Apa yang? Tunggu. Ayam gunting RM10. Boleh lah ayam gunting. Nak apa satu? Dan ada ni tak? Nak sosis tak? Nak. Ayam gunting. Terima kasih. Kita jalan dulu nanti. Masya Allah, tabarakallah. Memang semua terliur sahabat Air dia pun semua. Okey, kita pergi lagi ke belakang. Cuba ada apa. Okey, jom kita follow Bonda terus. Pergi tempat tadi tu kat dia. Dan ini tahu bergedel. Tahu bergedel sahabat. Yang mana ya? Ambil dalam satu. Berapa ringgit ya? Ini satu berapa dek? RM5 ya? RM5. Habis satu RM5. Ya, apa? Terima kasih. Ada satu. Terima kasih. Terima kasih.
Okey sahabat, bunda dah jumpa nasi kerabu. Bunda berhenti di sini untuk beli nasi kerabu. Suami dengan bunda suka nasi kerabu. Okeylah sahabat, sampai di sini dulu video bunda untuk hari ini. Terima kasih menonton, terima kasih support bunda, dan jumpa lagi di video-video bunda yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Nanti kenyang lah. Alhamdulillah dah sampai rumah. Ni nasi kerabu. Nasi kerabu yang tadi bunda beli. Ada telur. Ni lauk dia. Lepas tu apa? Lepas tu apa ni? Apa ni? Apa nama ni? Tahu bergedel. Nasi kerabu. Kak Lia buka, Kak Lia. Kak Lia buka. Kak Lia apa? Apa makan ni je? Ya, ini nasi apa? Nasi kukus. Nasi kukus. Dek, buka ni dek. Apa ni dek? Ni pun sama. Tangan makan tu. Apa kak nasi? Belum kena. Ini apa kak? Kondok. Kondok. Satu lagi. Kalian buka. Apa tu? Apa tu? Ayam gunting. Ayam gunting. Sudah budak-budak punya makan. Ini nasi kerabu ayam. Pinggangnya tak ada. Pinggan. Ambil pinggan kat dia satu. Buah potong. Buah potong. Ya, buah potong. Wa bi ta'amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.